Guys, hari ni apa kita nak buat adalah Zati ada dapat satu postingan daripada sepupu Zati mengenai tentang seorang orang Sabah yang menghina kita punya agama Islam. Baik, kita tak sure sama ada benda ni terjadi tahun lepas ataupun tahun ni. Cumanya ramai yang post tahun ni, ramai yang post bulan ni, bulan puasa ni. And ada juga yang post tahun lepas. So, disebabkan sepupu Zati minta Zati untuk bagi awareness tentang benda ni, kita akan buat tentang video ni. Tapi Zati harap korang jangan kecam dulu apa-apa, dengar dulu sampai habis, and lepas tu barulah korang berkata-kata. Mula-mulanya Zati risau kalau Zati post video ni ataupun Zati buat video ni, orang akan kecam, cakap benda ni sebenarnya dah lepas atau apa-apa. Cumanya rasa macam pelik. Ada yang baru post 2-3 hari, ada yang post tahun lepas. So takpelah, kita buat awareness dalam pasal benda ni. Sebab sekarang ni bulan puasa, so kita tak akan biarkan benda-benda yang berlaku lah. Kita akan bagi pengajaran juga dekat orang. Guys, okay, kita akan tayangkan video kat belah sini. Okay, macam korang nampak dekat sini, yang tulis posting ni bulan 3 tahun lepas. Tapi ada juga yang post beberapa hari. Tak apa, kita baca je. Encik Domihi lari selepas buat satu postingan tentang penghinaan Nabi kita, iaitu baginda Rasulullah SAW. Okey. Lepas tu jangan risau, kita dilindungi oleh undang-undang untuk berekspresi, tetapi jangan melebih hak istimewa tokoh tertentu. Okey. Sahabat-sahabat semua, kami berkomen tentang Yesus bukanlah kami menghina, tetapi terhina baginda disebabkan ajaran agama yang membuatkan pada abad keempat lagi dan diteruskan oleh tokoh-tokoh tertentu melalui penjajahan pemikiran hinggalah kepada kita. Justru jika tersalah kepada umat Islam bahawa mereka menghina kepada itu tidaklah tepat. Jadi sabarlah kita dan jangan sekali kita ikut perangai orang seperti Domihi ini, sebab dia pun dah hina kita punya agama Islam. Okay, kau tak ada kata apa, dia kata Nabi Muhammad gila. Itulah ajaran agama Islam. Muhammad tidak cukup satu mahu 6 tahun juga. Rasa patutlah kamu beragama Islam. Kebanyakannya kahwin serai suka-suka sebab agama kamu termaktub gila. Dan aku tak payah sebut sangat sebab YouTube ni sensitif. Okay, lepas tu aku nak tengok apa yang dia komen. Apa ni? Sekali lagi saya nasihatkan untuk teman-teman saya berhati-hati jika memberi komen. Dapat di setiap post saya jangan ada kata-kata hinaan, biar kita ikut fakta. Betul? Tengok dia posting 2024. Kenapa? Tak apalah, kita post lah. Okay, ini penjelasan lah. Okay, penjelasan. Post admin berkaitan panduan larangan kepada orang Islam agar menjaga pegangan akidah dalam menyambut hari Christmas berdasarkan hadis baginda SAW. Okay, tidak ada kaitan sama sekali kepada orang bukan Islam, apalagi niat untuk menghina Tuhan yang lain-lain agama. Tapi pemilik FB yang bernama Domihi menulis komen menghina agama Islam dengan mengatakan Nabi kita pandai sakit mati. Korang faham-faham je lah. Bagi kami orang Islam, para Nabi adalah mulia kerana mereka utusan Allah SWT untuk menyampaikan dakwah Islam. Kami orang Islam tidak ajar menghina Tuhan-Tuhan sembahan lain, apalagi buat kacau di tempat ibadat ataupun semasa hari perayaan agama lain. Sekali lagi, admin menuntut permohonan maaf atas kebiadaban penghinaan agama sendiri. Pas kau tengok dekat apa?
Oh macam tu ke, nak ambil kamu pandai sakit mata pula. Lepas tu kata urusan kami, ini orang yang post tentang apa penerangan tu lah. Urusan kami agama kami, urusan kamu agama kamu. Selagi kami tidak kacau agama kamu, kamu sila hormat. Lepas tu tengok ni 3 hours apa masalah kamu ni? Orang mau kutuk-kutuk Nabi, junjungan umat ni. Betul lah. Apa ni? Biar kau tidak hormat aku, tapi kau hormat agama aku. Betul? Kau ingat aku tidak dapat kokar dan tidak dapat cari kau. Kita tengok sejauh mana kau pergi. Kau peluk family kau, kata Assalamualaikum. Okey, yang ni adalah video dia buat permohonan maaf kot. Ambil ini sebagai pengajaran dan harap tidak berulang lagi pada masa akan datang. Belajarlah menghormati agama lain dan hari perayaannya. Buktikan sabar, negeri harmoni, hormati semua agama lain. Kalau ada kemuskilan sila bertanya, bukan terus menghina, betul? Maafkan saya. Maafkan saya. Maafkan saya. Saya Domi. Saya minta maaf. Dan saya janji tidak akan mengulangi perkara macam begitu. Ya. Kau nampak tak cara dia tu? Menghina umat Islam. Saya bersujud, mahu betul-betul mau minta maaf kerana kesilapan saya. Maafkan saya. Saya apa? Murah sungguh, lepas sini minta maaf selesai bro. Belum settle lagi, aku akan cari kau. Betul? Kau dah buat salah, lepas tu kau terus minta maaf. Kau ingat orang Islam ni berterima macam tu ke? Lagi-lagi laku. Kau kan cuba baca balik cara Domi menghina. Boleh ke kita sebagai umat Islam selepas membaca hinaan kekasih Allah SWT hanya membiarkan saja? Dengan kecintaan Nabi Muhammad SAW, mohon pada Allah SWT agar umatnya tak seorang pun yang akan dilempar ke neraka. Terima kasih dan meminta maaf. Sebagai Muslim harus memaafkan, dan sebagai Muslim adalah membenci. Kita seorang yang suatu kesalahan, maafkan dia ketika ia mengaku kesalahannya. Islam mengajar untuk saling memaafkan, bukan membenci, dan kita serah semua ini kepada pemerintah tanpa mencaci maki. Dia hina agama Islam. Kenapa kita sangat memudahkan untuk maafkan? Memanglah Islam tu ajar kita untuk mudah memaafkan, tapi itu benda-benda yang boleh dimaafkan lah. Tapi ini pasal benda ni kot. Bukan hak kami memaafkan kau sebab engkau yang hina. Sebab yang hina kau bukan kami. Tapi agama dan Nabi kami mesti jatuhkan hukuman, tak boleh dimaafkan. Nampak? Tak cukup minta maaf, mohon PDRM kutip dan ambil tindakan agar tak ulang lagi. Kita langsung tak pernah hina Nabi diorang, malah lagi sayang. Kau pula berani menghina Nabi kami yang paling besar. Bulan Ramadan ni nasib baik kau cepat minta maaf. Kau tak, aku rasa kena dengar. Betul? Susah kita nak maafkan, bukan susah lah. Kita tak akan maafkan. Bukan sekali je tau kita punya agama dihina. Banyak kali Nabi kita ni dihina. Agama kita dihina. Apa juga tujuan kau sampai menghina Nabi Muhammad? Domi, hati-hati kau nanti kena kutip
Nabi tidak bersalah, betul? Patut dia terima hukuman dulu baru minta maaf. Dah buat salah, senang-senang dia minta maaf. Pernah buat kesilapan yang besar. Domihi ni katanya orang Sabah, jika ada faham. Kau tengoklah cara dia, kau tengoklah sendiri cara dia cakap tu macam mana. Lepas tu yang ni 3 haus juga. Ish. Banyak ya korang tengok sini. Maksudnya benda ni dia baru minta maaf sekarang lah. Benda ni dah lama dah jadi sebenarnya. Tapi sekarang dia baru minta maaf. Sebab kes ni dari dulu sampai sekarang belum settle lagi maksudnya. Bapak lama ambil tindakan tu. Bukan tu je tau. Bukan kes pasal menghina Nabi dekat posting Facebook je tau. Aku tengok sekarang ni dekat apa yang TikTok dah banyak dah orang buat apa tu. Yang dah solat lagi dalam masjid tu. Aku macam bukan satu tapi dah aku dapat banyak video. Dekat mana-mana tempat ada. Aku macam ada yang buat saja buat konten. Aku macam kenapa lah